Dah malah pening kepala aku bang. Okey. Nak buka satu PO per delivery. Okay kau? Tengok ayam. Dalam Kan bang ni tak cukup ni kalau dia dulu. Mak kosong. saya ingat nak ikut saraf ikut pandai kata saraf memang ada. So saya ingat nak ikut dia minggu ni. Laptop dia kosong tak minggu ni. So next week saya tak ikut saraf lah. Okay kau? Sini sikit lah. Untuk DPR dia. Okey contoh Disember ni kalau saya tak buka boleh kosong. Shortage. Jadi kalau nak buka satu je per quarter kan. Kejap. Dia ada MOQ kan? Ada lotto satu biji je. Satu je lah. Oh. Ha. Okey, jadi kalau nak buka Disember je kan? Tak, kita akan kena cover sampai Januari. Ni. Early of Dia kan per quarter kan? Dia quarter 4 Ya, tapi tu kita quarter. early of Januari. Boleh sampai week ketiga tu. Tak apa. Buka sini tak boleh? Boleh. Boleh, tak masalah. Tapi make sure kalau yang sebelum tu kena take yang sama kalau boleh in one line. Faham tak? Mana kalau dapat nama lain yang kena buka waktu Disember tu, ada. agak boleh in straight in one line lah. Ada. Ataupun kalau sebelum tu lagi awal macam November, okey buat semua November. Tak payah letakkan Disember. Tak ada November. Dia semua Disember Disember. saja. Boleh, tak masalah. Lepas tu dia punya MOQ per delivery tau. Ni ada 5 macam tu yang ini kan. Buka sini dah spike kan. Dia macam bongak. Angkat tengok Sini 3, sini 1. Sini Tak, 2. ni MOQ per delivery. Itulah. By package ke tak ni? By package lah. Dia satu package. Tapi kenapa ada MOQ yang berbeza? Kenapa ada? Tapi dia bongak Cak. Itu pula tak aku cakap. Kalau ada yang sebelum tu, sekali kan dia. Tak, dia kira dia cakap ada yang saya bayar dulu. Tak aku cakap sekali je. Sekali kan? Belum. Kita sama. JPR sama. Tapi dia punya Minmax tak sama. Minmax dia sama? Bukan. Yalah, dia macam ni Minmax tak sama. Tapi nak set line juga. Dia macam sekali shipment tau. Sekali shipment. Sekejap, buka coverage je. Coverage lah. Macam Yang awak dah upload ni, bukakan coverage je. coverage saja. Yang awak nak cover ni sampai mana? Dia tak ada cover. Dia pun 24 minggu kalau ikutkan time. Yelah, awak nak cover sampai mana? Apa sini? Ni dia Ni buka. Ni saya add kan sebab nak lebihkan sikit. Atau bukan ni dah tak cukup ni time. Ni dah belakang dah tu. Kan kita buka order kena awak kena buka sampai Mac lah. Bukanlah awak kena buka sampai Februari sahaja. Betul. Boleh sampai Mac ke? Boleh. Oh letak je. Tapi Dia dia 4 bulan. Dia punya Min-Max. Sini dah tinggi dah ni 8. Adik Syah, dia PM berapa? PM2. Yang dua kan dia pakai apa? Pakai PM2. Pakai apa? Minmax lah. Bakar biji. Berapa biji? Pakai pieces kan? Pieces pakai pieces. Sekejap bila dia pakai coverage? Pakai pieces. Okey. Macam bunyi pening tau. Jadi MOQ ni dia tak boleh pecah tau. Tak ingat nak pecah sini tadi 2 1 pecah Syah. dia per delivery. MOQ mana pernah kita pecah? Saya ada yang boleh pecah. Tapi Dia dalam satu PO. Dia MOQ per selama-lama PO. ni kalau MOQ sekali delivery itulah yang dia punya MOQ. Kalau 5 lah sekali dia jalan Syah. Saya dalam satu PO. Dia ada yang satu So PO. maknanya kan buka. Kalau ni tutup mak sini dulu supaya tak pening. Okey. Okey, lepas tu tengok. Okey, contoh awak cakap contoh. Pergi ke depan. Kau tak nak keliru pergi depan. Pergi depan. Pergi kat Min-Max je. Okey, mana. Okey. Filter dia punya min paling low berapa? Minda pegang. Min 2. paling low. Dua. Semua 2 sahaja ke? Ada yang paling 2. Okey, buka 2 dulu. Ada yang 44. Buka 2 dulu. Buka yang 2 dulu. Okey, bila buka 2 ni, maknanya hujung dia kena 2 sahaja. Okey. Ini dah tak payah buka dah ni. Ke cukup? Okey, dia Ini dah dua. cukup. Okey, ni dah cukup. Bawah? 4.
Ni tak boleh kan sebab dia MOQ 5. Okey, tak ada masalah. Bawah. 2 dah lebih 1. Okey, tu tak payah. Okey lagi. Tu tak order kan? Tak ada. Okey. Next, awak kena check macam tu. Awak tak boleh check max, awak kena check min. Okay. Sebab tu lah awak tak bila pergi order selalu macam PM2 sekarang dah nak tutup. Ni 4. Okey, ni 4 MOQ. MOQ tak apa lah. Okey. Faham tak? Aku tak apa, aku rakam boleh. Apa? 6. Sejujurnya aku tak faham. Aku cuba hafal sekarang. Formula aku faham. Okey, kat sini PMO untuk Maksud kita nak paling